Peminat Mulia Residence sila hadir dengan desain yang cantik, menarik, tertarik dan menawan. Facing open. Tinggal satu je lagi unit and lot available. Jom kita tengok. Inilah dia, Mulia Residence Cyberjaya. Rumah yang memang famous dengan desain dia yang cantik, ala-ala tradisional Melayu gitu. Punyalah unik desain dia. Sekali pandang ingatkan semi-D. Punya teres 3 tingkat. Setiap rumah dipisahkan oleh tangga yang kita boleh akses daripada ground floor ni terus ke arah first floor. Dalam Mulia ni ada beberapa type, tapi yang kita nak tengok hari ni ialah type C, rumah end lot. This particular unit pula memang best. Dah lah facing open, sebelah taman pula tu. Bila ada open house, senang tetamu kita nak berehat kat sini. Sebelah je dengan rumah, ruang pun luas. Ruang parking rumah ni pula memang besar. Easily 6 kereta boleh muat. Belah parking ni is the stairs terus ke arah first floor. Masuk ground floor je is where you guys boleh dapat 4 bilik kat sini. These 2 room sebelah entrance ni akan berkongsi dengan tandas yang ni. Bilik ni dan bilik sebelah ni akan berkongsi tandas yang this one. I'll be honest guys, bilik kat rumah ni tak adalah besar mana. Layout bawah ni pun just koridor sahaja untuk akses ke arah bilik. Tapi percayalah, rumah ni memang ada peminat dia yang tersendiri. Sebab itulah masa launching pun habis sold out. Up to the first floor is where you guys boleh access this spacious living area. And to this door is the balcony area dengan tangga coming from the ground floor. On the opposite is where you guys dapat tandas dengan this large kitchen area. Siap ada balcony sekali. Tak adalah rasa kedap bila masak tu kan. And just beside the wet kitchen area. On the top floor pula ada 3 bilik dan 2 tandas. 2 bilik ni berkongsi tandas sebelah ni. Rumah ni tak syok sikit sebab dia banyak berkongsi tandas. Tapi tak syok mana pun, rumah still sold out juga. And this is the master bedroom, where you guys boleh dapat this long linear balcony overlooking ke taman bawah. And the balcony pun stretch all the way up to the front, where you guys boleh dapat this unblocked view of Cyberjaya.